Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Zulkarami bin Muhammad, penongkanan hal ehwal murid SK Subanjaya, dan saya dilantik oleh PIBG untuk mengendalikan atau sebagai pemandu kempen Satu Bilik Darjah Satu Smart TV. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa, murid-murid SK Subanjaya, projek Smart TV ini telah dilancarkan pada tahun 2025, tahun lepas. Walau bagaimanapun projek ini tidak mencapai sasaran yang ditetapkan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, projek Smart TV ini memerlukan 36,000 untuk membeli 12 set Smart TV untuk diletakkan di 12 bilik darjah. Jadi saya menyeru ibu bapa dan waris murid SK Subanjaya untuk merealisasikan kempen Satu Bilik Darjah Satu Smart TV ini. Jadi sebelum itu saya ingin menerangkan mengapa kita perlu adakan projek pendigitalan, iaitu menggunakan Smart TV sebagai tool ataupun bahan bantu mengajar bagi guru-guru dan bahan bantu belajar bagi murid-murid. Pertama, penggunaan Smart TV ini dapat memberi akses kepada guru untuk mendapatkan bahan-bahan yang multimedia dan yang interaktif, dan seterusnya dapat meningkatkan pemahaman murid di dalam kelas semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Smart TV juga mempunyai aplikasi-aplikasi yang boleh digunakan oleh guru-guru bagi membantu memberi kefahaman kepada murid-murid untuk memahami sesuatu konsep dan kemahiran yang diajar. Saya ingin menyeru pada semua ibu bapa dan waris murid SK Subanjaya bagi merealisasikan dan menjayakan kempen Satu Bilik Darjah Satu Smart TV ini. Moga-moga dengan kejayaan ini dapat memberi impak yang besar kepada anak-anak kita, dan seterusnya mereka dapat mencapai kejayaan yang cemerlang dalam bidang akademik. Sekian, terima kasih.